Okay, and then untuk color. Okay, berkenaan dengan color, macam sebelum ni kami ada inform. Okay, color so far kami boleh buat adalah macam ni. Okay, kalau not available room yang masih ada, boleh di booking, dia akan view secara number 1 macam ni. Okay, kalau not available rate, maksud dia dah ada orang booking macam ni. Okay, kita tengok satu contoh. Kita buka untuk Januari dulu. Okay, nak nampakkan beza lah. Apa maksud satu dengan yang red colour ni kan. Okay, kita tengok kat sini Okay, kita pergi pada room booking. Okay, bila kita double check. Okay, contoh Alia Faiz. Okay, kita tengok yang satu. Okay, Alia Faiz. Okay, Alia dia booking, dia check in 1 bulan, 2 check out, so 1 night lah. Okay, 150. So akan dapat 150 lah dia punya amount charge dia. Okay, untuk Faiz pula 1 hari bulan dia check out 3. So sorry, kat sini 2 lah sepatutnya kan. Okay, 2. Okay, 2. So Daisy 2. So 300. 150 kali dengan 2. Okay, so dekat sini okay, nampak 1 hingga 2. Kalau ikutkan kalau kita pergi room number lah. Okay, 1 dah ada orang booking. Okay, 2 actually untuk Daisy 1 dah ada sebab dia check out 12 kan biasanya kalau untuk homestay resort semua. Okay, so maksud dia untuk biasa resort dia check out 12, check in 3. Okay, pukul 3 untuk 2 hari bulan tu kosong lah. Maksud dia Daisy 2. Okay, so misal kata orang baru nak masuk, Daisy 1. Daisy 1 tu boleh di-booking untuk 2 hari bulan, tak ada masalah. Okay, kalau untuk macam Daisy 2, kalau kita check Faiz tadi. Okay, Faiz. Okay, 1 hari bulan, 3 check out. So, nampak tak kat sini? 2 malam. So, 1 dengan 2, automatic dia akan jadi warna merah. Okay, 3 tak ada sebab 3 tu available untuk orang booking untuk masuk pukul 3 tu. Itu kalau Cik Aziz agak confused lah kenapa 3 tu dia tak highlight dengan warna merah kan. Maksud kat sini kita faham macam ni. Kalau bookingnya dia punya standard system 3 check in, maksud dia check in pada hari tersebut pukul 3. Okay, orang booking. Kalau untuk macam check out tadi kan, macam Alia check out 2 hari bulan lah. So 2 hari bulan pukul 3 available lah untuk orang booking bagi Daisy 1. Macam tu. Misal kata, okay, katakan kita nak double check untuk double reservation, double booking pula. Contoh Alia, okay, Alia kita tahu dah Daisy 1. Okay, Faiz Daisy 2. Katakan Faiz nak buat Daisy 1 juga. Okay, kita tengok Daisy 1. Sorry, kat sini. Okay, katakan Daisy 1 tapi berbeza tarikh, cuma beza 3 hari bulan tu Faiz check out. Kita tengok room number. Nampak tak kat sini? So maksud 1 hari bulan akan ada 2 orang yang booking pada Daisy 1. So tak boleh macam ni. So that's why yang kita letak double booking yellow. So user kena double check balik lah kenapa yellow. Maksud dia dah ada orang booking for 1 hari bulan untuk Daisy 1. Itu step dia. So make sure kena check balik. Kalau contoh dia nak Daisy 1 juga untuk Faiz ni, kita boleh ambil, maksud dia boleh booking selepas kira bukan 1 hari bulan lah, 2 lah dia kena check in. Sebab 2 Alia tadi dia check out, contoh 12/1. So kita buat macam ni kan. So yang ni jadi 1 hari bulan contoh. One night lah. So one night 150. Kita double check room number. So tak ada dah warna merah tu. Warna kuning tu. Okay, double booking tak wujud sebab 1 hari bulan dengan 2 dah ada orang booking untuk Daisy 1. Okay, itu untuk colour lah. In case kalau macam Cik Aziz confused kenapa warna ni macam ni. Okay, itu saja. Thank you.